datang tak dirancang. Cili pun habis. Tak apa, esok boleh minta. Jangan. Aku tak buat lagu beta tak buat tak review kau nak buat review. Mira dia. Hari dapat aku. Nanti kat hari awak disoal tau. Kenapa ni yang masak? Kuih raya dah. Apa? Alasan kita. Alhamdulillah, hari ni kita beraya pada hari kedua. Hari ni kita akan beraya di Kluang, di rumah sepupu dekat Kluang juga. Jadi masih lagi menunggu mereka bersiap. Tak tahulah pukul apa diorang siap. Agak lambat, kita gerak dulu. Hari ni kita punya baju berwarna kuning. Semalam warna merun. Ui, panasnya hari ni. Besarnya ni. A few moments later. Assalamualaikum. Selamat Raya. Ya Allah, nanti korang silau lah. Sila raja. Selamat raya, sila makan. Masuk dalam. Tak apalah join group ni. Merun. Apa merun? Family saya ada di sana. A few moments later. Kenapa ni yang masak? Sudah datang lambat lagi. Kan dia kena masak. Buah yang paling sporting. Yang ni YouTuber ni. Dia dah datang, dia tahu. Bang. Tadi tak sampai lagi. Jadi tutup rumah je. Tutup rumah. Allah. Ya Allah, panjang betul. Wih, dekatnya. Wih, dekat betul. Okey. Kau suka. Sorry. Kau suka. Ku suka. Tapi berputar-putar. Lepas tu baru buat macam ni. Macam ni dulu. Lepas tu baru ni lah. Ya Allah, macam ni. Bukan macam ni. Suka. Tapi berputar-putar. Aku. Bila. Lepas tu macam ni. Listen. Jangan cepatlah. Apa salah Apa lambat? Hai. Belajar sampai termasih. Ini ke idea. 1, 2, 3. Salah! Dah salah jangan bising tau. Dah salah kuat je. 2, 3. Ini parah ni. Tenang. Siapa nak ambil gambar ni? Sophie dah masuk. Kau handphone jangan tekan je lah. Cepat anak aku dah hujan oi. Naik, masuk naik. Game kan sampai 4-5 kena orang nak ambil gambar. Aduh. Oh, part time kerja ke tu? Tunjuk ke atas. 1, 2, 3. Gelak sikit. Sorry. Lari. 1, 2, 3. Rabuk lah. Ayo. Aduh, besar. Pecah, Des. Pecah dah. Siapa lepaskan? Tunggu Pak. Oh, gila lah. Tarik je ni, jom. Gila dah, Bit dulu, dah keluar.
Aku nak review sikit. Fit, parking dulu. Stop. Dia nak cerita sikit. Tak payah. Aku dah. Pak nak review sikit. Jangan. Aku tak buat lagu kereta tak review, kau nak buat review. Review lah. Dia malu. Kita tak payah pakai ni. Eri anak kau ni, cepat. Exhaust dalam berita dia. Exhaust dalam berita. Wei mana pula ni? Set mirror dia. Satu hari dapat satu rumah aja. Begitu lah. Ni model detail. Aku sama kan? Orang sembahyang. Oh, dia panjang pun eh. Dia tak tahan ni. TV 200. Mana sisi 200? Dan tu. Lambretta. Digital eh. Jumpa? Siapa jumpa dulu? Ha? Zakaria. Lagi kat akhirat awak disoal tau. Apa tugas awak sebagai tahfiz? Cepat. Silakan jawab. Cepat. Sebenarnya kan asal nak balik mana Pak Long, Abang Long tertinggal kunci kereta dia dalam bonet. Jadi alang-alang kita pergi raya dekat JB. Inilah keadaan suasana yang agak kalut. Saya percaya. Belitung tegak aja sampai Renggam. Sampai Renggam, Pekan Renggam belok kiri. Ini memang sengaja tinggalkan dalam bonet eh? Nampak saya sebenarnya saya dah rancang. Orang lain tak tahu. Betul lah, abang tak kisah je mah. Jom. Oh, okey. Dia cakap apa tadi? Tak kisah. Laju gerak. Cina takkan nak rayu kodoh pagi. Boleh. On. Ini strategi ni. Dia sengaja dia. Saya yang tiara kunci sebenarnya. Sakina on. Alhamdulillah, jom. Mari kanan. Semua nak sumbangkan kembali bersama. Why ni merah? Apa cerita ni? Semua jadi kelang kabut disebabkan seorang tinggalkan kunci. Bukan tinggalkan sengaja, tapi macam sengaja. Tak adalah. Tertinggal kunci dalam bonet. Arifin. Ni, salam Cik Tini. Salam dulu, salam. Cakap apa? Selamat Hari Raya. Okey, saya Umairah ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin, kosong-kosong. Dah, tak apalah, malu dah. Alhamdulillah tahun ni semua adik-beradik kumpul disebabkan kunci kereta tertinggal. Apa yang kurang semua kalau minta maaf. Nampak tak datang tak dirancang. Cili pun habis. Kalau dirancang semua dah prepare. Cantik ayam susu tu. Ada orang lah. Dia orang pelik ayam ikan udang semua dah terkeluar. Oh, tadi suruh anak. Bukan cerita elok. Kita masuk rumah betul kecil. Kalau sekeluarga ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Nadia sponsor Amin. Nadia kata nak visi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah pada tahun ni semua keluarga dapat berkumpul. Selama ni tak pernah berkumpul semua. Alhamdulillah dengan tak dirancang hingga sampai ke rumah Kak Long. Azari, terima kasih. Ya mak, sama-sama mak, sama-sama. Terima kasih pada semua adik-adik, pada mak datang daripada Keluang. Zari ucapkan terima kasih banyak-banyak, jutaan terima kasih, dan Kak Zari sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Sekiranya ada kekurangan apa-apa daripada Zari sekeluarga, Zari minta maaf banyak-banyak. 1, 2, 3. Kami ingin mengucapkan Saya mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Semoga tahun depan dapat jumpa lagi. Susah betul nak cakap. Semoga tahun depan makin meriah. Kita raya meriah lain macam. Itu dia dah. Selamat Hari Raya. Harapan kita jumpa lagi. Harapan ya. Hari Raya. Tengok bini buat skrip. Okey, jumpa lagi. Tak apa ni baju hari ni. Ini baju hari ni. Ini parah. Tahu tak yang nak bawa kereta dia orang tua? Ranya. Bergambar je macam dia baju. Tenang. Tak boleh lah. Macam artis. Ini viral je. Weh, esok boleh minta 100. Okey, hati-hati nenek. Kaki nenek. Okey, sekarang pukul 2.42. Kita pulang ke Kuala Lumpur. Alhamdulillah selesai beraya pada tahun ni. Semoga kita selamat sampai di Kuala Lumpur. Kalau ikutkan dalam 2 jam 53 minit, 3 jam lah, 5.30 subuh. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih kerana subscribe dan tonton sampai habis. Assalamualaikum.